Hai semua pelajar SPM, dah bersedia nak kuasai salah satu topik paling penting dalam kertas sejarah anda? Hari ini kita akan kupas tuntas tentang nasionalisme. Okey, sebelum kita deep dive pasal teori, saya ada satu rahsia untuk anda. Jom kita mulakan dengan satu tool yang akan bagi anda lebih confident masa exam nanti. Bayangkan, anda boleh berlatih jawab soalan yang sebiji macam soalan SPM sebenar sebelum peperiksaan lagi. Boleh, dekat mcqspm.com anda boleh buat. Cuma ikut je 3 langkah mudah ni untuk mula uji pemahaman anda. Nak cara lagi pantas? Keluarkan telefon anda sekarang dan imbas je kod QR ni. Terus boleh mula. Senang kan? Baiklah, bila dah tahu mana nak berlatih, jom kita patah balik ke topik utama kita. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, apa sebenarnya maksud nasionalisme ni? Jom kita bedah siasat sikit konsep ni. Apakah definisi paling teras yang anda wajib tahu untuk SPM? Paling mudah nak faham, nasionalisme ni adalah perasaan cinta yang sangat-sangat mendalam pada negara dan bangsa kita. Macam kita sayang keluarga kita, tapi ni untuk satu negara. Tapi, ia bukan setakat perasaan je tau. Ia adalah satu semangat yang mendorong tindakan. Fikirkanlah, semangat untuk lawan penjajah, usaha membina identiti Malaysia yang unik dan mempertahankan kedaulatan kita. Itulah nasionalisme dalam tindakan. Mesti anda pernah perasan kan, cikgu di sekolah terangkan macam ni, tapi bila buka buku teks, definisinya lain sikit. Kenapa boleh jadi macam tu ya? Jawapannya mudah je. Sebab nasionalisme ni tak ada satu acuan yang tetap. Ia dibentuk oleh perjalanan unik setiap negara. Contohnya, nasionalisme di Malaysia yang lahir dari perjuangan menentang penjajah sudah tentu berbeza dengan nasionalisme di negara lain. Sejarah, budaya dan agama kita, semua inilah yang mencorakkan pemahaman nasionalisme kita. Jadi, untuk betul-betul faham nasionalisme versi Malaysia, kita kenalah dengar daripada otai-otai kita sendiri. Jom kita tengok macam mana wira-wira negara kita mentafsirkan konsep penting ni. Kita mulakan dengan satu nama yang saya pasti semua orang kenal, pengasas UMNO dan salah seorang tokoh terpenting dalam perjalanan kita mencapai kemerdekaan, Datuk Onn Jaafar. Nampak tak? Bagi Datuk Onn, nasionalisme tu adalah tentang membina satu negara yang kuat, yang boleh berdikari dan berdiri sama tinggi dengan kuasa-kuasa dunia yang lain. Ini soal maruah dan kemandirian bangsa. Sekarang, kita beralih pula kepada seorang lagi pemimpin nasionalis yang hebat, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, yang membawa satu perspektif yang sedikit berbeza tapi sama pentingnya. Nampak kan bezanya? Kalau Datuk Onn tekankan kekuatan politik, Dr. Burhanuddin pula melihat nasionalisme itu berakar umbi dari perpaduan rakyat yang berlandaskan adab sopan Melayu dan ajaran Islam. Bagi beliau, kekuatan dahalaman dan budaya itulah kunci kemerdekaan sejati. Okey, kita dah dengar daripada para pemimpin yang berjuang di lapangan. Sekarang, jom kita tengok pula dari sudut pandang para sarjana, ahli sejarah yang mengkaji semua ni. Macam mana pula mereka tafsirkan nasionalisme? Kita mulakan dengan seorang pemikir yang terkenal di seluruh dunia, Hans Kohn. Definisi yang beliau berikan sangat tepat dan padat. Perhatikan perkataan kunci kat sini, kesetiaan. Menurut Kohn, ciri paling utama seorang nasionalis ialah taat setia dia yang tak berbelah bahagi hanya untuk negara. Negara nombor satu, mengatasi segala-galanya. Okey, dari pandangan global, sekarang kita zoom in sikit. Jom kita lihat pandangan Profesor William R. Roff, seorang sejarawan yang memang pakar tentang alam Melayu. Pandangan dia ni memang sangat-sangat relevan untuk kita. Jadi, menurut Roff, semangat nasionalisme Melayu ni bukan muncul macam tu je. Ia adalah satu tindak balas, satu kebangkitan bila orang Melayu rasa hak, ekonomi dan cara hidup mereka terancam oleh kuasa barat. Ia satu reaksi untuk mempertahankan diri, faham kan? Banyak juga info yang kita dah bincangkan kan? Okey, sebelum kita sambung, kalau anda rasa penerangan ini bermanfaat, saya nak minta tolong sikit untuk anda ambil sekejap masa untuk sokong kami. Setiap like, share atau subscribe daripada anda bukan sahaja sangat membantu kami, tapi ia juga memastikan lebih ramai lagi pelajar macam anda dapat jumpa bahan ulang kaji yang berkualiti ni. Jom kita bantu satu sama lain untuk skor. Jadi kenapa kita kena tahu semua pandangan berbeza ni? Datuk Onn, Dr. Burhanuddin, Hans Kohn. Apa kaitannya dengan markah peperiksaan anda nanti? Cuba tengok jadual ni. Setiap tokoh ni bagi kita satu angle atau sudut pandang yang berbeza tentang nasionalisme. Bila jawab soalan kebat, anda tak boleh bagi satu definisi je. Anda kena tunjukkan yang anda faham topik ni dari pelbagai sudut. Inilah rahsia nak dapat markah cemerlang.
Anda dah ada semua teori dan perspektif yang diperlukan. Sekarang tidaklah masa untuk bahagian yang paling penting sekali, mengaplikasikan semua ilmu ni. Jangan tunggu-tunggu lagi. Terus layari mcqspm.com atau imbas je kod QR ni sekarang. Ingat, latihan adalah cara paling berkesan untuk pastikan semua maklumat yang kita bincang hari ini betul-betul lekat dalam kepala masa jawab exam nanti. Dan sebagai penutup, semasa anda membuat ulang kaji, cuba renungkan soalan ni. Memahami perjuangan nasionalisme masa lalu bukan setakat nak hafal fakta untuk lulus sejarah. Ia tentang memahami siapa kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi, bagaimanakah anda akan gunakan semangat ini untuk membina masa depan negara kita? Terima kasih kerana bersama kami dan selamat maju jaya.